main ke waktu musim sejuk? Saya tanya dia. Saya main bola kat UK, seksa tau. Atlet Islam yang bermain di luar negara kan, cakap-cakap dekat lokal lah, orang Malaysia sendiri katakan boleh lah, diorang sejuk, diorang salji lah, apalah. Kita negara matahari panas terik. petang tadi pun dah 37 darjah Celsius. Boleh lah tahan. Boleh lah Contohlah tahan. kalau Contohlah. alasan tu dilontarkan. Dia pernah main ke waktu musim sejuk? Saya tanya dia. Saya main bola kat UK, seksa tau. Rindu pada tanah suci? Dapatkan di Haramain Spray Wangian Raudhah dan juga di Haramain Kasturi Spray dari Madinah Al-Munawwarah. 3 lapis pakai. Seksa tau, kering tekak. Kalau Tetap tak minum kering air kan? tu, tetap kering dan lagi Haus. penat. Sejuk Sejuk ni tak lagi penat. Sebab satu, kita berpeluh kan. Berpeluh tu kan sihat. Dia merembeskan benda-benda peluh ni kan najis apa. Bukan najis, Garam. perkumuhan lah. Sistem perkumuhan kita berjalan lancar lah macam tu. Kalau sejuk garam kita tak kalau kau rasa. Garam galian lah kan dalam badan kan. Peluh ni keluar lah. Masin. Itu aku tak tahu. Itu di luar bidang lah tu. Tapi kalau pengalaman saya macam main bola kat UK apa semua dulu, tersiksa sebab ialah sejuk satu. Lepas tu sistem perpuluhan kita tu tak lancar, tak keluar. Lagi penat. Lagi penat sebenarnya. Lagi penat, lagi So kering. tak boleh nak salahkan suhu weather Tak ada, Malaysia, tak Europe. boleh. Dan benda tu balik pada yang awal tadi lah. How you prepare yourself for that kind of situation. Mesti akan ada advisor punya. Mesti ada coach dia. Kita Betul. ni lagi nak main bola, kita puasa, panas ni. Korang sahur ni, korang makan ni sekian-sekian. Mesti ada punya garis panduan dia. Pakar Mesti nutrition ada. dia dan semua lah kan. Tak saya tanya tu budak sport science. Mesti ada punya, betul tak? Mesti ada, tak pun suplemen ke kan, Betul. nak bagi tahan. Mesti ada.